Okay guys, so dalam video kali ni aku nak share korang cara-cara tukar side mirror ataupun cermin sisi dalam bahasa Melayu yang dah patah ataupun pecah. Macam aku ni pecah, kalau korang tengok kat sini, so dia dah pecah side mirror. Okay, so ini adalah motor jenis LC-V2. Tapi kebanyakan motor sama je cara nak tukar side mirror dia. Tak ada masalah, korang boleh tengok . So yang ini aku dah beli side mirror motor yang baru. Ni aku beli dekat online sahaja. So nanti aku akan tunjuklah cara-cara nak tukar dia. Benda ni memang simple. Tapi mungkin ada juga yang tak tahulah cara-cara nak tukar. So aku saja je nak share, orang kata apa, cara dia lah. Okay, alright, jom, let's go. Okay guys, so sebelum aku tunjuk cara-cara nak tukar ni, so aku nak bagi tahu korang yang ni aku beli dekat Shopee, dekat online. Tapi dia bukan original geng tapi kira orang kata okey lah untuk pakai, tak ada masalah, ikut kemampuan. So yang ni aku bukan pakai original pun. So ni aku pakai yang biasa. So harga dia aku beli, so boleh tengok kat sini, RM9.90, bawah RM10 geng. Kalau original mungkin dia mahal lagi lah. So yang ni aku pakai yang biasa saja. Ini pun betul dapat Yamaha Yamaha kan. So ikut korang lah, ikut mana yang orang kata korang mampu lah. Okay, right. So sebelum kita nak tukar side mirror tu, jom aku tunjuk korang. Kita perlu buka lah yang lama tu. Okay, so cara nak buka ni, alatan yang korang perlukan adalah yang ni geng. Yang apa orang kata spana saiz 14, ikut saiz skru dia lah. Okay, so yang ni first aku nak buka side mirror belah kanan dulu. So yang ni aku buka cover dulu, cover skru dia ni. Okay, so kalau korang tengok kat sini ada tapak dengan side mirror. Nanti korang tengok lagi je lah, aku tunjuk lah. So yang ni kita perlu buka skru dia dulu. Cumanya dia ada beza sikit untuk buka dengan belah kiri dengan belah kanan ni. Dia bertentangan. Kalau sini pusing belah kiri, yang ini kena pusing belah kanan. Kalau ini pasang belah kanan, ini pasang belah kiri. Dia memang terbalik. Okey. Apa ini aku tunjuk dulu. So ini kita buka dulu. So ini aku buka skru. Skru dia ni aku pusing arah lawan jam. So aku buka side mirror ni. So ini aku pusing arah, orang kata apa, arah lawan jam lah. Tapi kalau korang tak ada tapak ni, korang akan pusing di belah kanan. So dia ada beza sikit. So tapak ni aku tunjuk korang. So yang ni lah. Ini tapak ni aku buka. So tapak ni aku pusing belah kanan. Okay, sekejap aku tunjuk korang dulu tapak dia apa. Apa yang aku maksudkan tapak adalah tapak untuk side mirror tu. So ini adalah tapak dia. Ada motor ada yang pakai, ada yang tak ada pakai. So maksudnya kalau korang tak guna tapak ni, korang pakai side mirror saja. Maksudnya tadi kan kita buka belah kiri kan, tapi dia akan buka belah kanan. Dia akan ikut yang pusing tapak ni. Tadi maksudnya dia belah kanan. Dia berbeza. Okay, right. So buka pula belah kiri. So belah kiri ni tadi kita buka dia, yang belah kanan ni pusing arah lawan jam kan. Yang ni pasti akan arah jam. So ini aku buka skru dulu. Ni arah jam. Okay, aku pusing side mirror dia, arah jam. Dia berbeza geng. Dia memang bertentangan, dia terbalik lah. Okay, right. So yang ni aku buka. So ni buka tapak dia. So aku buka tapak. Tapak ni buka, aku buka arah lawan jam. Yang ni tadi kan arah jam, belah kanan ni arah jam. Yang belah kiri ni arah lawan jam. Dia bertentangan. Okay. So jom kita pasang. Sepasang. So bila sekejap aku ambil yang baru. So yang ini aku tak nak pakai tapak. Sebab kebanyakan motor memang tak pakai tapak. Satu lagi tapak ni tak sesuai pun nak masuk. Sebab dia ada berbeza. Kat situ ada penerangan, perlu penerangan yang lebih jelas lah. Sebabnya dia memang tak sesuai, dia tak boleh masuk dengan yang baru ni. Okay, so kita pakai yang tak payah pakai tapak. Kebanyakan motornya tak pakai.
So yang ni kita pasang belah kanan dulu lah. Okay, so pasang belah kanan. So pasang belah kanan, adjust skru dia. Lepas tu korang pusing. Ini pusing arah lawan jam untuk pasang. Macam ni. Okay. Alright. Dia dah pusing, dah sampai ujung tu, nanti korang boleh adjust skru dia pakai saiz spanner 14 lah. Okay. So ni korang ikut cita rasa lah, senang cerita. Ikut cita rasa korang macam mana. Okay. Okay, alright. Tekan skru, then tutup cover dia. Okay, sudah okey dah macam ni. Okay, lepas tu pasang pula sebelah pun sama geng. Aku tak pakai tapak, adjust skru, bawa naik atas sikit. Okay, then pusing. Kalau tadi dia arah lawan jam, yang ini arah jam lah. Okay, alright. So arah jam, dah sampai ujung, nanti boleh ikat skru dia. Okay, so ini ikut sebelah, ikut mata korang lah yang mana kita simbang, bagi dia simbang. Okay, tu ikat skru. Right. Okay, then tutup cover dia. Dah siap geng. So ni aku tunjuk korang. Siap. Okay, cik tengok ngam tak. Alright, so ini aku dah pasang. Untuk LCB2 sama je lah, kebanyakan motor sama dia cara pasang. Untuk LCB2. Okay, so ni daripada side depan. So ikut jenis side mirror, ada yang jenis pattern macam ni, ada yang jenis orang kata apa, ada yang lonjong, ada macam tu lah. Ada yang pendek, ada yang panjang. So ini aku dah pasang. Alright, mantul. Okay geng. So okay guys, so itu saja dalam video perkongsian dalam video kali ni. Cumanya kan, yang mana yang baru menonton video aku, yang baru singgah channel YouTube aku, boleh tak aku nak minta korang, jasa baik korang tekan button subscribe tu yang dekat belah kanan tu kan. Belah kanan kan. Okay, tekan button merah tu, lepas tu korang aktifkanlah loceng supayanya video-video baru aku tu kalau ada aku buat kan, so dia akan muncul dekat page korang lah. So nanti senang korang tahu, jadi korang senang lah korang tahu ada video-video baru daripada aku. So yang mana selalu support tu, terima kasih, korang memang terbaik. Semoga dimurahkan rezeki korang lah. Okay, so nantikan dalam next video aku, insyaAllah aku akan share lagi banyak video-video DIY. So itu saja ikut. So nanti jumpa dalam next video, insyaAllah. Check it out. Bye bye gang.